Pohon cempaka mekar berseri, harum semerbak di tepi halaman. Rukun negara, warisan negeri, penyatu rakyat sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ucapkan. Pada hari yang nyaman lagi diberkati ini, saya, Nurul Izzati binti Jeffrey, akan menyampaikan sebuah pitato yang bertajuk Rukun Negara Tonggak Perpaduan Malaysia. Hadirin yang dihormati, negara yang hebat bukan diukur melalui ketinggian bangunannya, tetapi melalui perpaduan rakyatnya. Kata-kata ini jelas menggambarkan bahawa kemajuan sesebuah negara bergantung pada kekuatan rakyatnya untuk hidup dan dalam suasana aman dan harmoni. Malaysia merupakan sebuah negara unik kerana dihuni oleh masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya. Persoalannya, apakah rahsia di sebalik keharmonian ini? Jawapannya ialah rukun negara. 5 prinsip yang terkandung dalam rukun negara bukan sekadar lafaz yang diucapkan pada setiap perhimpunan, malah merupakan pedoman hidup yang perlu diamalkan dalam hidupan seharian. Hadirin sekalian, prinsip pertama yang ingin saya huraikan ialah kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun berbeza pegangan, setiap agama mengajar penganutnya supaya melakukan kebaikan, menghormati sesama manusia dan menjauhi perbuatan yang memudaratkan orang lain. Contohnya, pelajar yang berpegang pada ajaran agama akan menghindari gejala negatif seperti buli dan vandalisme. Malah, golongan pemimpin yang memiliki pegangan agama yang kukuh juga akan mentadbir negara dengan penuh integriti dan tidak menyalahgunakan kuasa demi kepentingan peribadi. Jelaslah bahawa prinsip pertama ini bukan sahaja membentuk akhlak individu, malah menjadi benteng keharmonian masyarakat dan kemakmuran negara. Hadirin yang saya hormati, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menanam rasa cinta akan tanah air dan menghormati institusi raja berperlembagaan yang menjadi lambang kepada perpaduan negara. Kesetiaan bukan sahaja dizahirkan dengan ucapan, tetapi dibuktikan dengan tindakan. Contohnya, kita perlu patuh pada undang-undang dan menjaga nama baik negara. Dalam era yang serba pantas kini, kita sering melihat penyebaran berita palsu serta ucapan yang mencetus perbalahan. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi. Bak kata pepatah, hujang emas di negara orang, hujang batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri. Sidang hadirin, prinsip ketiga yang tidak kurang pentingnya ialah kesopanan dan kesusilaan. Masyarakat yang bertamadun bukan diukir melalui kemajuan material semata-mata, tetapi melalui adab dan akhlaknya. Pada zaman kini, kita sering menyaksikan budaya menghina, mencaci dan penyebaran kebencian di media sosial. Sikap demikian bukan sahaja merosakkan hubungan sesama masyarakat, malah mencemarkan imej negara. Sebagai pelajar, kita perlu mempraktikkan prinsip ini dengan menggunakan bahasa yang sopan ketika berkomunikasi, menghormati guru dan mengamalkan budaya, memberi salam dan mengucapkan terima kasih. Sesungguhnya, adab merupakan cerminan kepribadian seseorang. Benarlah kata pujangga, bahasa menunjukkan bangsa, budi menunjukkan pekerti. Hadirin yang saya muliakan, sekiranya ketiga-tiga prinsip ini diamalkan secara konsisten, nescaya perpaduan rakyat akan terus utuh walaupun berdepan pelbagai cabaran. Sebaliknya, jika rukun negara hanya dihafal tanpa dihayati, maka perpecahan, prasangka dan konflik akan mudah menular dalam kalangan masyarakat. Golongan belia khususnya menjadi contoh kepada generasi akan datang. Janganlah kita hanya menghafal 5 prinsip rukun negara ini ketika di sekolah, tetapi lupakan sebaik sahaja tamat perhimpunan. Jadikanlah prinsip-prinsip tersebut sebagai kompas yang mengimbangi
setiap keputusan dan tindakan kita. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama menghayati kata-kata bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau berkata, kemajuan sesebuah negara bergantung kepada sikap dan nilai yang diamalkan oleh rakyatnya. Kata-kata ini jelas membuktikan bahawa kemajuan negara bukan sekadar bergantung kepada pembangunan fizikal, malah rakyat yang berpegang teguh pada nilai murni seperti yang terkandung dalam rukun negara. Sebelum mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan satu pesanan. Ingatlah, rukun negara bukan sekadar 5 prinsip, tetapi 5 tonggak yang menyatukan hati berjuta-juta rakyat Malaysia. Sekian sahaja pidato saya. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.